Salam sejahtera dan salam satu Malaysia kepada Cikgu Nasri dan Cikgu Safwan serta rakan-rakan sekalian. Kami dari kumpulan 27 dan tajuk yang kami akan bentangkan ialah Ugadi. Apakah Ugadi? Ugadi merupakan perayaan Hari Tahun Baru Masyarakat Telugu. Nama Yugadi atau Ugadi ini berasal dari kata Sanskrit Yuga yang bermaksud usia dan Adi yang bermaksud permulaan. Hal yang demikian adalah kerana masyarakat Telugu mempercayai bahawa Brahma iaitu Dewa Hindu telah mencipta alam semesta pada hari tersebut. Terdapat legenda mengatakan bahawa ada seorang syaitan bernama Somakasura yang mencuri bela dari Tuhan Brahma dan bersembunyi di laut. Berikutan itu, Tuhan Brahma telah meminta pertolongan dari Dewa Wisnu untuk mencari Veda dan Somakasura. Dewa Wisnu menggunakan maca Avataram yang merupakan salah satu dari 10 penjelmaan Wisnu dan membunuh Somakasura. Kemudian, Wisnu mengembalikan Veda ke Brahma dan Brahma mula mencipta dunia di Ugadi. Oleh itu, Ugadi dikatakan sebagai hari pertama penciptaan alam semesta. Sekarang, saya mempersilakan rakan saya Ella untuk membincangkan bila Ugadi disambut. Dipersilakan. Terima kasih Hailing. Bilakah Ugadi disambut? Ugadi akan disambut pada hari yang berlainan setiap tahun. Kerana kalender Hindu adalah kalender luni solar. Oleh itu, tarikh bagi kalender Hindu bergantung kepada fasa bulan dan waktu tahun suria. Kalender Saka merupakan salah satu kalender Hindu yang digunakan oleh masyarakat Telugu. Kalender ini bermula dengan Chatra, iaitu jatuh pada bulan Mac dan April dalam kalender Gregorian. Ugadi menandakan hari pertama untuk tahun baru bagi kalender Saka dan tarikh perayaan ini adalah berdasarkan pengiraan daripada kedudukan bulan pada abad ke-12. Selepas Equinox, musim bunga Ugadi akan bermula dan mereka akan menyambut pada hari seterusnya selepas matahari menerbit. Jadi, siapakah yang akan menyambut perayaan Ugadi ini? Jawabannya adalah masyarakat Telugu yang beragama Hindu dan menetap di Andhra Pradesh, Telangana, dan Karnataka yang akan menyambut Ugadi. Kebanyakan antara mereka akan menyembah Dewa Ganesha, Mata Parvati, Dewa Vishnu, dan Dewi Lakshmi semasa merayakan Ugadi. Sekarang saya akan mempersilakan rakan saya, Charing, untuk membincangkan di mana dan bagaimana Ugadi disambut. Dipersilakan. Terima kasih Ella. Sekarang saya akan membincang tentang di mana perayaan ini akan dirayakan. Ugadi asalnya disambut di Andhra Pradesh, Telangana, Karnataka dan Maharashtra yang terletak di selatan India. Biasanya masyarakat Telugu akan menyambut di rumah mereka sendiri. Namun begitu, bagaimanakah Ugadi akan disambut? Pertamanya, persediaan untuk Ugadi akan bermula seminggu sebelum hari perayaan tersebut dengan membersihkan rumah mereka dan menawarkan sedekah kepada golongan yang memerlukan. Mereka juga akan menghiasi lantai pintu masuk rumah dengan rangkap bentuk rangguli, iaitu seni corak yang dibuat di atas lantai menggunakan beras, tepung kering dan pasir berwarna yang disela putih berwarna semula jadi. Selain itu, mereka turut menghiasi pintu masuk rumah dengan tona atau tonalu yang dibuat daripada daun mangga segar untuk menandakan tanaman yang baik dan kesejahteraan sepanjang tahun. Pada hari perayaan, mereka bangun sebelum subuh dan memulakan perayaan dengan upacara mandi menggunakan minyak. Kemudian, mereka akan memakai pakaian baru dan seterusnya memberi hadiah kepada ahli-ahli keluarga mereka. Di samping itu, mereka akan berdoa dan mencari keberkatan untuk mendapat kekayaan, kemakmuran, kejayaan dan kesihatan yang baik.
Tambahan pula, pada hari Ugadi, hidangan perayaan utama yang disediakan adalah uga pachadi atau purang poli dibuat dengan menggunakan chana dal, tepung, kapulaga dan gula pasir. Sekarang, saya akan mempersilakan rakan saya Puyen untuk membincangkan mengapa Ugadi disambut. Dipersilakan. Terima kasih Charlie. Mengapakah masyarakat Telugu merayakan Ugadi? Masyarakat Telugu merayakan Ugadi kerana perayaan ini mengingatkan mereka tentang kuasa dalam menangani segala kebahagiaan, kesedihan, kegagalan dan kejayaan yang akan datang dalam hidup mereka. Selain itu, mereka percaya bahawa penyambutan Ugadi yang berasaskan adat dan tradisi akan membawa ketenangan, kesejahteraan dan kegembiraan kepada rakyat sepanjang tahun. Masyarakat Telugu juga mempercayai bahawa Tuhan mereka, iaitu Tuan Ganesha, boleh memberi keberkatan yang paling hebat seperti membawa kesejahteraan, kebijaksanaan, nasib yang baik dan lain-lain. Di samping itu, makanan Ugadi pachadi dihidangkan untuk mengingatkan mereka akan variasi perasaan yang terdapat dalam kehidupan seharian manusia. Contohnya, perasaan kegembiraan, kesedihan, kemurkaan, kederitaan dan sebagainya. Hidangan ini dihasilkan dengan beberapa bahan bermusim, termasuk mangga, nem, jaggery, asam jawa serta mengandungi cili dan garam untuk dijadikan perasap. Idea asli ini dapat mengingatkan kita supaya menghadapi semua halangan dengan emosi yang stabil dan tenang. Tambahan pula, pengambilan nem dalam hidangan ini dapat membersihkan darah dan menguatkan sistem imunisasi badan kita. Kesimpulannya, Ugadi merupakan salah satu perayaan yang penting terhadap masyarakat Telugu. Oleh itu, Ugadi disambut dengan penuh kerayaan. Itu sahaja daripada kami, kumpulan 27. Sekian, terima kasih.